Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Tasik Rawa terbesar di Asia Tenggara. Tempat ini adalah salah satu kawasan tanah lembap tropika yang paling unik di dunia. Tersenarai sebagai kawasan Ramsar, tasik ini boleh berubah-ubah wajah mengikut musim. Pada musim tengkujuh, seluruh lembah ini ditenggelami air, menjadi lautan air tawar yang luas. Dan bila kemarau menjelma, tasik surut mendedahkan hutan, paya dan laluan-laluan rahsia yang hanya diketahui oleh penduduk Dayak di sini. Kaya dengan flora dan fauna, danau ini menjadi habitat kepada lebih 250 spesies ikan air tawar, termasuk spesies kepala ular seperti toman dan haruan. Tetapi kita ke sini bukan untuk mencari mereka. Kita ke sini untuk ikan yang hanya boleh dijumpai di danau, iaitu cana peluru hitam.